Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di JT apa tahu? Jazelton Point Shop, di mana JT akan menggabungkan kita dengan pulau menarik di Sabah. Sabah bang kau. Alright. Okay guys, sebagai organizer ke pulau. So organizer semua fail. Cara organizer kejut orang guna WhatsApp. Guys, bukan masalahnya guys, saya duduk pukul 9 tapi diorang ni pergi mandi lepas tu buat aktiviti di dalam toilet. So tu bikin lambat guys So kita akan pergi ke Pulau Sapi, Manukan dan juga Mamutik. Boy. PP Island tak ada PP Island. Aku ada satu pulau je. Sapi je. Kita pergi Pulau Sapi ya. Still lama itu kan. Macam dah. Kau percaya kalau kau jadi 1 sampai 6 kau boring. Yang paling maksimum kau boleh maksimum kan kau semua main banana sana, main banana, mandi semua sana. Dah. Sapi je lah. Apa nice tunggu. Sapi je kita. Kenapa kau buat lain kalau ada sapi? Okay, let's go. Orang Sabah, saya orang Sabah ya saya. Dong, ada dong. Dong. Kita bal. Malu lah aku. This is my first time. I've been here for the first time. Here. Satu pulau ah. Ikutlah. Tapi kalau kamu mau experience tu kan. Iya, jalan-jalan di pulau kau. Pulau-pulau lain boleh juga. Tapi aku cadangkan lah. Di Pulau Sapi. Aku cadangkan. Ada dalam. Sebab kalau kita ke pulau-pulau 3 pulau ni siap. Kita tak puas satu pulau sapi je. Kita mau pusing satu pulau sapi. Oh iya ke? Tak apalah, biasalah manusia kan. Kalau kita di pulau sapi itu kita boleh round. Aku mandi nanti. Sebab aku mau berenang nih. Tolong tikar dekat aku. Dah sampai Sabah dah. First time. Tapi aku nak balik sebab ada robot. Kamu tak suka apa? Tak suka. Tak pernah tanggung selagi Sebelum kita pergi ke pulau, ini adalah pakai renang tadi lah. Ini adalah yang ku mahu sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluargaku sayang sanggup biar ku tak makan, dan terasa senang walaupun banyak yang kurang. Aku rasa tenang sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sang. Jadi kita sekarang akan ke Pulau Sapi. Klasiko The Real AJ VIP Klasiko. So sekarang jam 12 subuh. Kita ke Pulau Sapi untuk ni first time saya buat trip ke Sabah, dan ni ialah unplanned trip. Betul dia. Macam datang tiba-tiba. Ni macam tiba-tiba, jadi kalau mandi kena berenang. Tas kena main tas wacau. Saya memang dia anjing. Main game macam setan. Alright, what's up guys? So kita sekarang memang perjalanan ke Pulau Sapi dia. Pulau Sapi tu. Pulau Sapi ni dulu aku kerja situ je. Aku pernah kerja di Pulau Sapi ni. Buat apa? Aku kerja catering. Kira aku potong ketam. Orang kahwin kat situ ke bos? Bukan orang kahwin, gila pelancong datang dia makan sekali, dia order catering. So tinggal aku bagi-bagi ketam berapa, udang berapa, nasi. Begitulah kiranya aku di situ. Jadi kita pergi lagi tapi sebagai pelancong. Sebagai pelancong. Sebagai berkira sekarang ada pelancong. Betul pulau ini mana? Pulau Sapi tu. Nah, situ je. Baik, berenang. What you make it, but you can't make it when you're naked, alone again, afraid of all your hopeless friends, cause they'll be why your story ends. Okay tak? Okey je. Dia buat apa? Suara aku terbelorong. Oh iya ke? Mana?
Sapi Island. Sapi Island, bosku. Cow Island, Sapi Island. Let's go. Lembu Island. In a way that don't ask why. It's the way that your parents told you you'd die. Yeah, they're giving you reasons, but you. So sekarang ni kita ada dekat Sapi Island. Jadi dah tiba waktunya untuk kita merasai keseronokan kepulauan yang berada di Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. So antara keunikan yang ada dekat Sabah ni sebenarnya, dia terdapat berbagai pulau dan lautnya jernih, sangat cantik. Yes. Okey, sekarang kita berada di Sapi Island. Pulau Sapi. Kalau korang nak tahu sapi tu apa, sapi ni lah. Sapi, Sapi kan bukan, sapi ialah lembu. So pulau ni terkenal dengan lembu. Agaknya hentam ni. Nampak macam cantik je tengok depan tu. Ramai dan berkunjung di Pulau Sapi ni. kau first time kan? Dia bukan Pulau Sapi je aku first time, Sabah pun first time. So hari ni kita nak tengok apa yang best di Pulau Sapi, dengan namanya Taman Tunku Abdul Rahman. Say you're out on your own with no home, with a lot on your mind. Take your time, cause it's easy. Ini ramai tak? Ini kan seorang je. Kan seorang yang tak pulau survivor. Jadi survivor. Kemahiran hidup. Dia ada kau surviving skill. Sama sini pulau paling lawa ke macam mana? Kalau paling lawan tak lah, ni lah paling lawan. Ini biasa saja ni. Boleh-boleh lah ni biasa sebab dekat dengan bandar bah. Banyak pollution, orang cakap. Banyak sampah-sampah dari bandar tu dia bawa di sini. Tapi kerajaan Sabah dia jaga ni tempat. So kalau kamu tengok lah, dia punya sampah kurang lah di sini. Tapi paling the best is still sempurna. Orang cakap Maldives. Orang Maldives ke? Maldives. Mabul kat mana? Mabul anu bah, dia macam pulau. Macam pulau Langkawi dia. Dia macam pulau tapi ada orang tengah-tengah macam perkampungan. Mana lagi best dengan apa nama Sempurna tu? Sempurna tu besar lah. Best daripada Mabul lah. Mabul ni sempurna lah. Oh iya ke? Tangkap gig rumah ni. Tahu babi. Dia tangkap pun gig. Mabul lagi best. Dulu kau pernah kerja sini Dulu aku pernah kat sini tau. Aku kerja tu situ. Kira kau sediakan makanan lah. Potong ketam jadi 2. So sekarang ini ada di Ketam tak? Aduh, aku tak kenal soal bekerja di sana. Kalau aku kenal aku boleh minta. Terus pun lupa aku sudah. Tak boleh lah. Malu dah gila. Aku ada maruah. Ya. Tapi kenapa pilih kau? Itu. Iya, kau pun sama juga. Gus. Ya. Apa? Kau pakai package. So kita pakai package dari kerajaan Sabah terus, direct. Nani? So aku dapat harga murah dan aku akan markup korang punya duit. Macam mana ni? Okey, makanan. Ini dia import dari JB ni. Ya. Macam-macam je. Dia mau subcontract gila. Kontrak company sendiri. Company dia sendiri set kontrak ni. Aku suka untung atas angin guys. So memang inilah sebenarnya kerja-kerja organizer. Sedap. Alhamdulillah. Lebih sedap. Sedap kan? Tempe ni dari Johor ni semua. So tahu tempe terung semua dari Johor. Tak suka pakai dari sini sebab kalau sini punya rasa lain. Macam ni air dia rasa apa? Panas dia? Air dia rasa tenang. Rasa tenang, betul. Inilah dia. Kalau korang ikut saya punya agensi pelancongan, ni dia rasa dia tenang je guys. Tak ada rasa Macam mana panas. nak kenal awak ni agensi pelancongan? Dia biasanya agensi pelancongan akan pakai ni lah. Safety dulu. Oh, safety dulu lah. Sebab nak rasa apa? Rasa lebih tenang dan selamat. So kalau ada apa-apa masalah ke, just whistle. Macam tu. Just like that lah. Beach boy ya. Wang boleh dikembalikan ni? Wang bila dah sini consider soul lah memang. Oh, once broken consider sold. Yeah, once broken consider soul. Once coming here consider need to pay lah. Pay the vacation. Order package lain eh? Apa yang package lain? Tak, dia boleh kalau macam tak ada modal. Ada yang separuh ni tak ada. Oh, pakai bambu lah. Bambu. Bambu.
wonder why you try to conceal the summer nights when the days go away right before us. And I got something to say, I can't say it right. You're the one I wanna stay waiting for your ride. Oke guys, dalam pantai sapi. Ini lembu, boleh tanyakan teman ini. Ini lembu satu nih, 2 lembu, 3 ini lembunya siapa lagi? Ini lagi. Ini babi. Ini babi. Ini babi. Babi laut ya? Babi laut. Oh. Wow, namanya babi bercakap gini. Enggak, jangan. Memang tak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, itu kau cari apa di bawah lembu? Ketawa. Oh, lalu ketawa dalam air tadi, tertelan. Kedua kita akan main parasailing. Apa ni organizer kita orang sini bayar 200 kot. Tak, 200 macam ni. Banyak makap siap. Ni sapi. Ni sapi uzur. Aduh, kita kena pelihara sapi ni. Itulah. Dia dah hampir pupus dah sapi ni. Tengok muka dia. Ada syao. Kita sekarang berada di Pulau Sapi. Masa ni tengah berenang. Cepat deh. Aku dah dapat dia ni. Okey. Kita dapat tangkap sapi dia. Sapi semua. Tahan. Semua sapi semua. Okey dah, berenang dah. Pandailah kau buat berenang. Okey, jom guys. Kita akan berenang di Pulau Sapi guys. Guys, kita berenang di Pulau Sapi guys. So kita akan ambil fly fishing tak ada. Kita tukar parasailing dengan banana. Dengan banana boat. So parasailing ni dia macam dia akan terbang dari boat dan kita akan landing di boat macam naik kapal terbang. So memang best gila tu. Aku tak sabar. Kita akan bermain parasailing. Panas kaki. Itulah kaki panas lagi. So inilah aktiviti, tapi itulah badan sakit-sakit guys. Badan sakit-sakit. Macam mana tu? Alah parasailing. Risau terbang. So kita akan bermain parasailing di Pulau Sapi. Kalau korang kita try guys, kita try. Benda best. Kapan ni? Saya ialah orang yang sangat takut dengan gayat, tapi saya akan alright, so kita akan membuat ni apa nama dia? Parasailing solo. Tapi video nanti korang tengok duo. Saya tak boleh pegang, tak berani pegang. Alright. Kita siap dapat pengalaman membawa bot bersama apa yang nama dia? Sunny Remo. Ya. Sunny Remo. Sunny Rainbow. Kalau korang nak bermain parasailing, cari Sunny Rainbow. A+. Oh, hari ni memang best. Makuk dia. Ah, kau tahu makuk? Makuk. Makuk dalam bugis kan hitam.
Agus. Mabolong. Mabolong. Gila, ni hari memang gila. Kita tadi lepas parasailing kita main banana boat. Jari aku ingat jari aku patah saya tadi. Seekor kau kau miau-miau, siau liau ya. Tapi memang best lah. Thank you Global Lepa. Global Lepa kerana memberikan kita orang the best bercuti sambil bekerja di Sabah. It's a dead I know with this place that I go leave you home all alone. While it eats our soul, plant my seeds, watch them grow from the place where it snows. If it's cold, wipe your nose, game